Beli banyak pasal kan kena scan. Korang boleh berapa beli? Boleh beli 3. Warga negara saja. Maksimum 3. Tiga. Bagi tahun baru Cina, kita baru saja selesai melihat harga-harga barangan, iaitu saya tengok tadi ada jualan Rahmah, ada lebih kurang 65 jualan SKU, jualan Rahmah Madani yang boleh turut nama rakyat di kawasan sini untuk membeli dengan harga yang saya tengok sehingga 20 ke 30% daripada harga biasa. Dalam masa yang sama, kita baru saja selesai melawat, iaitu ada harga maksimum barang borong dan runcit, iaitu barang terkawal ada 15 item. 15 item pun tahun ini luar biasa kerana kita dapat lihat di mana ringgit kita semakin mengukuh, dan ada beberapa barang item harga kawalan ini berbeza, ada perbezaan yang agak jauh berbanding tahun lepas. Jadi ini antara inisiatif kerajaan untuk memastikan barangan jualan harga kawalan ini dapat dipantau dengan baik. Dalam masa yang sama, kita juga ada melihat bagaimana timbang, tengok timbang, tukar timbang yang boleh mematuhi syarat lah. Tadi kita dapat tengok timbang ini mematuhi syarat sehingga, dan telah pun ada lesen timbang sehingga November 2026. Daripada keseluruhan 2025 ada 265 tindakan kes, iaitu 5 kes tiada tanda harga, 3 kes jual lebih daripada harga maksimum, dan 257 kes gagal guna tanda harga khas. Yang ini yang kita tak nak. Tulis harga murah tapi timbang tipu. Jadi kita kalau ada, segera buat laporan kepada pihak KPDN. Memastikan mereka ini patuh. Kerana hanya dengan pemeriksaan ataupun hanya dengan kepekaan orang ramai memberi maklumat kepada pihak KPDN, baru perkara ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kalau tak, memang ialah mereka akan ambil kesempatan lah.